Baik, kemudian dekat ayat 3, 4, 5 yang kita kena pastikan ada gunnah kan. Yang kita baca mubin, mubin, tak bunyi. Mubin. Cuba. Mubin. Lagi sekali. Mubin. Mubin. Kita dengar belakang. Berapa harakat tu dengar tu? Satu je. Bila masa jadi dua? Kalau dia sabdu. Kalau dia sabdu baru dua. Kalau dia kosong, kalau nun tu tak ada tanda sabdu kan, maksudnya dia baris saja tanpa sabdu, kita wakafkan dengan satu je. Kalau dia sabdu baru jadi dua. Okey. Ayat yang keempat tu karim. Sama juga. Ada belakang. Satu harakat dengung berserta dengan dia ada satu sifat lagi kita panggil sebagai sifat suara yang mengalir sedikit. Jadi kita alihkan suara tu, masa tu lah sekalinya berlaku gunnah, ada dengung.